Ada yang bertanya di sini, saya nak tanya tentang mengutip dana untuk juadah buka puasa seperti yang biasa dibuat di masjid-masjid menjelang Ramadan. Adakah ini dibolehkan, ya? Dan termasuk dalam menjamu orang yang berbuka puasa untuk memberi dana pahala dan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Ya, tak dinafikan bahawa ini adalah satu yang baik, ya. Kalau seorang itu dia berusaha untuk berbelanja bagi menyediakan juadah buka puasa bagi orang yang berpuasa, ya. Ini adalah memang satu yang digalakkan, ya. Maka andainya diadakan program untuk buka puasa dengan dikumpulkan dana untuk disediakan juadah buka puasa, kita kata ini adalah satu yang baik, satu perkara yang baik, dan termasuk dalam erti tolong menolong dalam hal kebaikan, ya.